Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razali aku. Hari ni aku nak buat konten unboxing. Tajuk dia unboxing pemberian hadiah adik aku. Tapi sebelum tu, kita tengok intro ni dulu. Stay tune. Okay, kita tunggu dengan kiraan 3, 2, 1. Okay, inilah. Ini adalah ketiga barang adik aku bagi hadiah kepada aku pada hari ini. So, aku betul-betul terkejut tadi. Adik aku datang dekat tempat kerja aku semata-mata nak bagi kejutan kat aku dengan berikan hadiah ni. So, sebuah handphone baru Redmi Note 14 Pro 5G dan juga jam tangan ni Xiaomi Smart Band 9 Promo dan juga sebuah cenderahati. Aku tak tahu lah, speechless aku nak cakap apa kan. So aku nak ucapkan terima kasih kepada adik aku, adik bongsu aku. Siapa-siapa yang nak support adik aku boleh subscribe channel YouTube adik aku, Zam 90YTC. Nanti aku akan masukkan gambar channel YouTube adik aku dan dia punya link untuk korang subscribe dengan lebih mudah. Ok, stay tune dengan unboxing seterusnya. Ok guys, sekarang ni aku nak unboxing benda yang pertama dulu, apa yang adik aku bagi. So aku nak buka. Ni dia. Alright. Tada. So boleh lah aku buat air panas untuk kat tempat kerja aku minum. So terima kasih dek. So kita tengok barang kedua. Kita akan buat unboxing. Ok, barang yang kedua yang adik aku bagi adalah Xiaomi Smart Band 9 Promo. So harga dia dalam RM199. Ok, kita buka sekarang. So kita boleh tengok dia punya apa yang tulis kat sini. So kita buka je lah. Tak sabar nak buka ni. Susah sangat pakai gunting je. Bismillahirrahmanirrahim. So apa yang kita dapat kat sini adalah charger dia. Charger dia macam ni untuk jam tangan ni. So kita dapat buku manual dia. So boleh tengok dalam ni. Alright, lepas tu benda utama dia adalah jam tangan ni, Xiaomi Smart Band 9 Active. So kita buka. Alright. So dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim aku rasmikan buka. So mana nak on dia? Alamak, tak tahu nak on dekat mana. Tak apa, nanti aku akan buat video berkenaan jam tangan ni. So kita pergi ke next unboxing yang utama yang nak aku buka sangat, yang aku tak sabar-sabar nak buka. Hadiah pemberian adik aku. Ok, stay tune. Ok, inilah yang aku tak sabar nak buka ni. Realme Note 14 Pro 5G, 24GB RAM, storage dia 256GB ROM.
dia boleh kena air, IP68 dust and water resistant. So harga di dalam ni, terima kasih dia mahal ni, dia pemberian paling mahal yang kau beri kat aku ni. Terima kasih banyak, semoga murah rezeki dek. So apa yang kita dapat kat sini, so kita dapat color apa? Note 14 Pro Green, warna hijau. So aku buka sekarang. Lama tak buka handphone baru ni. Besar juga nak buka. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okey, kita buka plastik dia. So apa yang ada kat dalam dia? Bismillahirrahmanirrahim. So kita dapat apa ni? Jom kita buka. So dapat yang tepat untuk SIM card. So kita dapat dia punya cover belakang, dia bagi warna hitam. So rasa sedap, pegang dia pun best. Okey, kita letak sini. So yang ni ada buku apa ni, ada warranty dia dengan buku safety information So kita taruh tepi. Dan yang ini kita tak sabar-sabar nak tengok. Tapi sebelum tu kita tengok charger dia. So charger yang dia beri kat kita adalah kabel type C, kabel type C, dan dia punya adapter dia 45 watt. Oh laju juga ni, 45 watt. Alright. So benda yang paling penting yang kita nak tunggu adalah ini dia, Realme Note 14 Pro 5G 200MP Pro Grade AI Camera System, IP68 Dust and Water Resistant. Dia punya tu MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Charger dia 45 watt turbo charging with 5110. Oh, bateri dia besar juga ni. So boleh dalam pakai dalam 1 hari lebih ni. Lepas tu dia punya Corning Gorilla Glass Vista ni adalah dia punya cover dia, dia punya screen dia. So ni 1.5K 120Hz ESK display. Aku ni nak cakap bahasa Inggeris tak apa pandai sangat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kita dapat color warna hijau, green. So ada 3 kamera dengan lampu sekali. So Realme 5G. Ni dia punya tu. So kita try buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Android. Kita nak tengok dia punya tu. Okay, Xiaomi HyperOS, powered by Xiaomi HyperOS. Alright. Okay, macam ni je. So untuk next video aku akan ceritakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Realme Note 14 Pro 5G. So aku nak ucapkan terima kasih kepada adik aku, dan siapa-siapa yang nak subscribe channel adik aku akan letakkan link kat sini.
Zam 90 YTC, channel YouTube adik aku. So aku minta korang support adik aku dan juga support aku. Tolong subscribe channel ni, like, share and comment. And thank you guys. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.